Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita berjumpa lagi sekali lagi. Macam mana saya janjikan, saya nak review lagi sebiji Proton wajah Mitsubishi 1.6. Okey, so dekat depan mata saya sekarang ni ada sebiji wajah MMC warna biru Subaru abang-abang kakak kalau boleh tengok, dia dah disiapkan dengan warna biru Subaru. Memang cantik sangat-sangat, memang merelip sangat-sangat bang. Nak tahu berapa harga dia? Harga dia murah saja bang. Tu saya nak cerita dulu pasal wajah ni. Abang boleh tengok lampu dia semua saya dah restore balik A to Z. Lampu kiri dan kanan dia semua saya dah buat balik. Abang-abang kakak tak perlu pening kepala dah nak tukar lampu pecah ke apa ke. Yang mana yang terbakar, yang mana yang rosak, semua saya tukarkan. So inilah dia wajah Mitsubishi. So warna dia ni saya amat tertarik sebab nampak handsome lah. Sesuai untuk wajah, nampak handsome sangat-sangat dengan warna dia macam ni nya. So kalau abang kakak perhatikan elok-elok, wajah ni taklah kecil mana, taklah besar mana. Orang kata yang minimize lah, yang standard besar lah kan. Orang kata selesa lah jalan jauh. Abang jangan risau, beli kereta dengan saya dijamin boleh pusing satu Malaysia. Kereta ni pun ada warranty bang. Ada warranty siap. So inilah dia sedikit yang saya dapat kongsikan untuk Proton wajah ni. So jom kita review pada bahagian dalam ni pula. Macam mana agaknya pada bahagian dalam wajah ni. Jom kita tunjuk pada bahagian dalam dia. Okey, so inilah dia pada bahagian dalam dia. Yang tak beberapa bolehlah saya restore sikit-sikit kan. Tapi saya rasa saya restore, betul-betul restore, detailing siap. Kereta ni belum habis lagi, masih lagi ada tinggal lagi dalam 10% macam tu. So abang boleh tengok steering original. Dia auto ini dia punya gear lah. Auto, door trim semua, dashboard semua kemas. Saya dah buat balik, tinggal abang pakai, tinggal beli je bang. Dengan saya. So ini wajah last compact yang saya ada. Siapa cepat dia dapat. So boleh tengok juga pada bahagian belakang dia ni. Pada bahagian belakang ni pun kita dah buatkan siap-siap untuk abang kakak. So siapa berminat boleh WhatsApp saya laju-laju. So kat sini pun saya nak kongsikan kereta ni dah disiapkan dengan reverse camera bang. Dia dah ada reverse camera. So kat belakang ni pun ada reverse camera dia. So abang kakak kalau reverse tak perlu pening kepala dah. Orang cakap nak tengok cermin ke, nak panggil orang signal dekat belakang ke, tak payah. Kereta ni dah disiapkan dengan reverse camera. So kat sini pun saya dah bagi dengan door visor. Door visor saya bagi siap lengkap untuk abang-abang kakak. Tinggal cuci kaki, cuci tangan, tinggal pakai saja. So kat sini pun dia pun saya